seingat aku lah waktu aku masuk kat bilik anak perempuan dia tu, aku memang ada on camera ke apa semua macam tu. Memang aku ada tangkap beberapa gambar. Sebab aku macam ada dengar rumours, okay, yang kata dekat bilik anak perempuan dia ni, okay, kalau nasib kau baik, kadang-kadang waktu kau tangkap gambar tu, kau akan nampak macam kata bayang-bayang ataupun kelibat dekat belakang gambar kau tu, macam gambar orang kata apa, entiti seorang perempuan berbangsa Inggeris dengan pakaian, dengan orang kata pakaian kolonial lah, pakaian orang kata English yang lama dulu-dulu. Masih tak habis lagi lah aku nak ceritakan tentang Kelly Castle, lawatan aku waktu bulan 8 dalam tahun 2025 ni. Tujuan aku pergi ke Kelly Castle ni, selain pada aku orang kata nak melawat tempat-tempat bersejarah, okay lah, kalau orang yang minat konten-konten seram macam aku, memang aku dah aim satu tempat, aku dah aim beberapa tempat ya. Salah satu dia macam kata saluran bawah tanah. Okay, lepas tu aku memang teringin sangat masuk dekat bilik anak perempuan dia tu. Ingat aku lah waktu aku masuk kat bilik anak perempuan dia tu, aku memang ada on camera ke apa semua macam tu. Memang aku ada tangkap beberapa gambar. Aku memang nak buat satu topik tentang bilik anak perempuan dia tu. Tapi aku cari-cari video tu memang aku tak jumpa. Aku heran. Satu keping gambar, Wak Imam kata signboard yang mengatakan itu bilik anak perempuan dia pun aku tak jumpa. Tapi bilik anak lelaki dia jumpa pula. Sebab aku paling ingat waktu aku nak masuk dekat bilik anak lelaki dia tu, sebelum tu aku akan lalu dekat bilik anak perempuan dia. Sebab kalau bilik anak perempuan dia ni bersambung tau dengan bilik anak lelaki. Diorang ada satu lagi laluan dekat belakang tu macam ada tandas. Macam bilik air. Itulah orang kata benda ni kalau kita cari dia memang tak jumpa lah. Aku cuba dah tangkap beberapa gambar, memang aku tak jumpa apa-apa pun dekat situ. Itulah salah satu sebab kenapa aku rasa macam agak down sikit. So aku memang agak kecewa bila aku balik sini, aku dah buat konten tentang bilik anak perempuan dia tu. Satu keping gambar dekat bilik anak perempuan dia tu aku tak jumpa.